Okey geng, pagi ni kita akan buat satu pelajaran hutan di mana kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita cari jalan keluar daripada hutan dengan menggunakan pandu arah alam. Okey, untuk kita bermain dengan hutan, kita tak boleh sekadar berharap kepada kompas yang kita bawa ataupun dengan GPS yang berada pada jam tangan. Sebab itu adalah peralatan daripada luar. Okey, contohnya macam GPS ni lah, jam ni. Anda kata kalau rosak ataupun habis bateri ataupun kompas kita hilang. Jadi dalam masa sama kita pun tak tahu bagaimana caranya untuk kita pandu arah alam dengan menggunakan unsur alami. Jadi kita pasti tak akan dapat peluang untuk kita keluar daripada hutan. Jadi pada hari ini kita akan belajar sama-sama. Sekarang jam dah pun pukul 9.05 pagi. Di mana tadi kita tengok matahari pun dah mula terbit. Okey, untuk kita menggunakan pandu arah alam, yang pertama sekali kita gunakan unsur matahari. Sebab matahari adalah kompas semua jadi yang boleh pandu arah kita, yang boleh jadi guide kita untuk kita keluar daripada hutan ni dengan selamat. Baiklah, untuk kita gunakan kompas daripada sumber matahari ataupun unsur matahari, pertama kita kena faham dulu terdapat beberapa arah mata angin, iaitu timur, kemudian barat, utara, selatan. Itu adalah asas 4. Kemudian ada lagi penebahan 4. Kerana timur, okey, di mana matahari terbit itu adalah arah timur. Kemudian lawannya adalah barat. Dan di hadapan aku adalah okey, kalau sebut di hadapan kita, kita pastikan macam ni. Tangan sebelah kiri kita, waktu kita sedang menghadap matahari adalah arah utara. Jangan tersalah arah. Dan belakang kita adalah arah selatan. Jadi di situ kita kena tahu juga di mana arah timur laut, di mana arah tenggara, barat laut, barat daya. Okey, bila mana kita tahu semua tu, bermakna kita boleh menggunakan unsur matahari untuk kita pandu arah alam. Jadi untuk korang lebih faham tentang video ni, tonton sampai habis. Kalau korang betul rasa nak ilmu macam ni, jangan nak skip-skip, tonton sampai habis. Engkau skip aku tak rugi pun, tapi yang rugi engkau. Pasal ilmu tidak lengkap. Matahari ni adalah satu unsur yang mana Allah sebut dalam Al-Quran. Demi matahari pada waktu pagi dalam surah Al-Syam. Jadi bermakna kat situ Allah bersumpah dengan matahari. Jadi kita gunakan sumber matahari ni untuk kita punya pandu arah alam. Dulu ini adalah salah satu kaedah ataupun tata cara yang aku gunakan dalam pandu arah hutan, gunakan matahari. Sebelum aku mula adaptasikan diri aku dengan kompas dan juga GPS. Bagi penonton lama daripada channel Jejak Rimba 1, mereka sedia faham. Sangat jaranglah mereka akan nampak aku bawa kompas. Apalagi peta. Tapi kenapa boleh keluar pada hutan? Inilah rahsianya. Rahsia yang terletak dalam ciptaan Allah, matahari. Okey, jom. Mula kita belajar dulu macam mana caranya untuk kita tentukan arah dengan lebih detail dan juga tepat. Nampak tak? Itu adalah arah matahari. Bermakna bila mana matahari timbul, itu adalah arah timur. Okey, lawan pada arah timur adalah barat. Kemudian di sebelah kita sini, sebelah kiri kita, tangan kiri kita ya, ini adalah arah utara. Kemudian di sebelah tangan kanan kita adalah arah selatan. Dalam pelajaran hutan, untuk kita pandang arah timur, pertama kita pandang dulu di mana arah matahari pagi. Okey, di mana arah matahari pagi mula terbit, itu adalah arah timur. Okey, cara aku, ini adalah formula yang aku buat sendiri. Pertama, kita pandang dulu di mana arah matahari terbit. Okey, di hadapan aku adalah arah matahari terbit. Jadi itu adalah arah timur. Jadi di belakangku adalah arah barat. Kemudian di tangan sebelah kanan yang tunjuk ke arah sana, itu adalah arah selatan. Buat macam ni. Kemudian depan tangan di sebelah kiri, ini adalah utara. Kemudian di sebelah sini pula adalah timur laut. Di sebelah sini pula adalah tenggara. Kemudian sini selatan. Kemudian sikit, dia bukan sampai ke barat ya, sikit. Ini adalah barat daya. Okey, belakangku adalah barat. Kemudian di sebelah sini adalah barat laut. Kalau korang nak lebih mudah faham kata-kata aku ni, korang search kat Google arah mata angin. Tengok barat laut, timur laut, barat daya, tenggara, utara, selatan. Tengok korang akan faham lah. Bila mana kita bergerak masuk dalam hutan, pertama yang kita perlu perhatikan arah matahari dulu. Kemudian dah nampak arah matahari, kita lock point. Okey, pandang matahari. Itu adalah arah timur. Kemudian kita tengok belakang kita adalah jalan, contoh kata kan.
masuk dalam hutan, gunakan ilmu ni sebelum kita mula melangkah jauh ke dalam hutan. Tengok matahari, okey. Belakang kita adalah jalan. Takkan korang tak jumpa jalan kan? Takkan tiba-tiba naik motor dah terus ada dalam hutan. Mesti jumpa jalan dulu. Parking motor kat jalan. Jadi, tengok mana arah timur, belakang kita adalah jalan. Okey, ingat, belakang kita adalah jalan. Ataupun kita tengok arah timur, di sebelah kanan kita adalah jalan. Ataupun kita tengok arah timur, di sebelah kiri kita adalah jalan. Kiri kita apa? Kiri adalah utara. Kanan apa? Kanan adalah selatan. Jadi bila mana kita tengok matahari, timur, okey, kanan, selatan. Ingat, lock point, selatan, jangan lupa. Contoh, kemudian kita dah tengok matahari kan, okey, timur. Sini adalah arah selatan. Kita pun jalan ke arah sana, arah utara. Ingat laluan kita. Bila mana kita berjalan ke arah utara, nanti di waktu kita balik, ambil arah yang berlawanan. Lawan bagi arah utara adalah arah selatan. Di sebelah tangan kita selatan. Tangan kiri adalah utara. Tapi anda kata kita tengok matahari timur. Kita ambil sebelah sini. Bermakna ini adalah timur laut. Jadi bila mana kita berjalan ke arah timur laut, nanti balik ambil arah berlawanan. Barat daya. Baru kita takkan sesat. Kalau kita tak faham benda-benda macam ni, kan, kompas dalam malas bawa. Peta pun tak nak baca, tak nak belajar, tak pandai. Bila sesat nyusah korang. Jadi bila mana korang faham ilmu-ilmu macam ni, ilmu pandu harul alam, insya-Allah takkan sesat punya. Kalau melencong pun kita boleh balik. Tapi kena ingat geng, okey, untuk gunakan kompas berpandukan matahari ni hanya gunakan pada waktu pagi sahaja. Petang hanyalah rujukan untuk kita. Contoh katalah kita nak bermalam, kita tengok matahari, okey, kita dah tahu dah. Matahari terbenam adalah barat. Kita buat tanda kita sendiri. Esok nak bergerak dah tahu dah arah barat. Jadi gunakan matahari ni hanyalah untuk waktu pagi sahaja. Sebab kalau guna matahari ni, kita guna di waktu tengah hari, arah takkan tepat. Kenapa? Sebab bumi mengelilingi matahari. Jadi arah matahari itu kita akan nampak berubah. Taklah kita masuk pagi contohnya. Kita masuk pagi, kita tengok situ timur. Betul dah kan? Timur, belakang barat, utara, selatan, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut kan? Kita tengok waktu pagi, timur. Okey. Untuk baca kompas matahari ni, kalau kompas biasa, kita dipanggil mengutarakan peta dan kompas. Tapi dengan cara ni, dipanggil mengutarakan timur. Bukan mengutarakan, mentimurkan timur. Tengok timur, kemudian lock point. Lock timur dulu, matahari mesti lock timur. Kemudian sini adalah timur laut. Kita masuk arah timur laut, pagi kan. Nanti nak balik, barat daya. Kena ingat. Tapi anda kata kita bergerak dalam hutan, kan? Kompas tak ada, jam GPS pun tak ada. Kita harap pada matahari saja. Okey, di waktu kita masuk, kita ambil timur laut. Nak balik memang kita ambil barat daya lah. Takkan sesat dah nanti. Tapi bila mana dah tengah hari kan, dah tengah hari, jangan tengok lagi matahari. Konon arah timur. Tak, dia akan berubah. Dia tak lagi berada pada arah timur. Dia akan bergerak ke arah utara sedikit. Ataupun lagi nak petang, lagi ke arah utara. Lagi nak petang, lagi berubah. Pergi ke barat laut. Semakin hampir ke arah barat laut. Jadi kita pula salah baca. Matahari dah berada pada kedudukan utara. Kita anggap itu adalah timur. Kita baca. Memang salah arah lah jawapan dia. Bila mana kita sesat dalam hutan, tak nak kita kena terima hakikat. Kita mungkin akan keluar pada hutan, hari kedua, hari ketiga. Mengikut jarak jauh, berapa jauh kita berjalan. Jadi nak gunakan dia hanyalah waktu pagi saja yang tepat. Ini adalah kompas alami aku yang aku gunakan dulu sebelum aku mula nak adaptasikan kompas manual dengan GPS. Tapi kalau kau dapat bawa GPS macam ni lagi bagus kan? GPS kau ada. Kemudian kompas manual kau ada. Macam mana aku ajar cara baca peta dalam smartphone dulu. Dalam masa sama kau tahu pula kompas alami matahari. Kita kena lengkapkan diri kita ni dengan ilmu. Jangan kita nak berharap pada satu peralatan. Jam saja. Kalau ni rosak bateri, taklah kita tak pandai baca unsur alam. Memang tak balik lah dia. Tak balik. Hutan, kalau dia dah mula peluk kau dengan penuh kasih sayang, jangan mimpi kau dia akan lepaskan. Kalau kau terlepas sekalipun, itu sebenarnya nasib kau adalah sangat baik. Bukan sebab kau hebat. Sebab hutan dia takkan tanya siapa kita bila mana kita masuk ke dalam hutan.
Kita, ingat tak dulu aku pernah cakap apa? Mulut kita takkan cakap besar dengan alam. Pasal kita takut. Ya, aku pun takut. Tapi perbuatan kita ni, kita bercakap besar. Kita menabik. Kita mendongak langit. Kita mencabar alam. Kunci utama adalah matahari. Sebab tu Allah berkata dalam Quran dalam surah Asy-Syams, demi matahari pada waktu pagi. Bila mana kita mengkaji, kita tadabbur, insya-Allah kita akan dapat ilmu. Jadikan Quran sebagai pandu arah kita. Dalam hutan sekalipun, insya-Allah tak akan sesat. Banyak rahsia-rahsia Allah dalam Quran. Termasuk dalam hutan sekalipun. Tapi geng, okey, bila mana kita gunakan kompas berunsurkan matahari, ada halangan-halangannya. Seperti mana yang pernah aku katakan dulu. Dalam negatif ada positif. Dalam positif ada negatif. Okey, salah satu halangan yang bila mana kita gunakan kompas matahari adalah kita kehilangan arah disebabkan geografi alam berubah. Sebagai contoh, cuaca. Okey, bila mana hari mendung kan, contoh katalah tiba-tiba esok tu hujan. Awal pagi pula tu mendung. Jadi, bila mana dah mendung macam tu, memang pukul 8, tunggulah pukul 8 ke, pukul 9 sampai pukul 10 ke, tak ada matahari. Matahari tak keluar. Jadi, kita tak nampak di mana arah timur. Jadi, cara terbaik kalau kita sedang sesat dalam hutan, jangan teruskan perjalanan. Tunggu pada hari seterusnya, sampailah kita dapat tengok matahari terbit. Barulah kita mulakan perjalanan berpandukan kompas matahari. Kalau kita bergerak juga dalam hutan ni, di waktu kita tak nampak arah matahari, memang kita akan melilau ke tempat lain. Elok-elok boleh balik dah, bomba pula susah nak cari kau. Yalah, pasal kau ilmu tak ada, belagak pandai, dah sesat dalam hutan. Nak main dengan hutan tak boleh belagak pandai. Hutan bukan tempat untuk orang yang belagak pandai. Hutan kalau kau dah sesat, pasal kau tak nak belajar, kau sombong, kau pemalas, padan muka kau. Okey geng, satu lagi. Aku rasa benda ni aku dah pesan berkali-kali dah dalam channel yang sebelum, dalam video-video yang sebelum. Dalam perjalanan hutan, di waktu kita sedang sesat. Contoh katalah, okay, aku ambil situasi kita sedang sesat. Bila mana kita sedang berusaha mencari arah keluar pada hutan, tak kisahlah kita gunakan kompas matahari ke, kita gunakan kompas manual ke, tiba-tiba kita terjumpa denai macam ni. Okey, ini adalah denai dalam hutan. Pertama, jangan kita anggap ini adalah denai manusia. Sebab di waktu sedang kita sesat, jauh ke dalam hutan, anggap adalah sangat mustahil ada orang akan lalu. Jadi kebiasaannya ini adalah denai, di mana yang menjadi laluan kepada haiwan buas dalam hutan. Jadi bila mana kita jumpa denai macam ni, jangan ikut arah denai ni. Ubah laluan, ubah lokasi. Supaya tidak berlaku sebarang pertemuan antara kita dengan mereka. Andai kata kita bertemu dengan mana-mana haiwan pembunuh dalam hutan daripada harimau belang atau harimau kumbang, bukan tenaga kita untuk menang bila mana kita berhadapan dengan mereka secara langsung. Kalau kita tak ada senjata yang secukupnya ataupun senjata yang layaknya. Jadi aku akan bertukar arah lain. Nampak tak? Ini ada kesan-kesan patah. Ni, ini pun sama ni. Tinggi ni, tinggi. Nampak ni, paras-paras pinggang aku ada ni. Jadi, nampak macam ni, ini bukan kesan-kesan manusia. Manusia biasanya mesti akan gunakan parang. Macam ni haiwan-haiwan. Haiwan besar. Nampak kan? Kalau aku susul laluan ni, mesti akan ada jejak-jejak yang lain. Bahaya. Nampak tak laluan aku dalam hutan? Mana ada aku pakai denai. Aku jenis redah macam tu je. Tak ada kesan-kesan denai pun. Tapi kenapa aku boleh balik? Inilah salah satunya. Ilmu pandu arah alam.
Kita mesti tahu baca kompas, baca peta. Bila kita tahu semua tu, insya-Allah kita takkan sesat dalam hutan. Dah banyak kali dah aku merayap dalam hutan ni. Korang pun kenal aku. Kan, bagi penonton yang datang pada channel lama, tahu. Tapi tak sesat, boleh balik. Inilah dia, kerana kita ada ilmu hutan. Di mana kita ada ilmu hutan, insya-Allah takkan sesat. Kalau sesat pun, terlajak pun, kita boleh balik. Ini pokok palas. Dalam dunia hutan, pokok palas kita boleh makan. Caranya mudah je. Potong kat sini. Keras. Dia tajam tau. Tajam sebab dia berduri. Hati-hatilah daripada kena jari. Kena jari masuk cecah-cecah ni, menangis oh. Pokok palas ni kau nak makan, kalau tak ada parang lah, memang kau menyesal lah dalam hutan ni. Betul masuk hutan bawa parang, bawa pisau. Bukan kita masuk hutan dengan kangkung. Jadi apa benda esok, engkau juga yang senang. Haha, dapat dah pun. Okey, nampak tak? Ini adalah umbut dia. Kita belah tengah, kita makan. Sedap. Ini adalah salah satu makanan survival hutan. Dalam hutan ni, kita kena tahulah apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Barulah kita akan selamat. Kalau kita tak tahu apa yang tak boleh makan, kita bantai makan, memang kita pindah alam dalam hutan ni. Bismillah. Okay, geng. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia rasa lemak-lemak. Nah, ni lagi. Okey, geng. Satu lagi bila mana kita bergerak dalam hutan, di waktu kita sedang sesat dan kita mencari arah pulang dengan menggunakan kompas matahari. Pertama, yang kita perlu terima hakikat, kita takkan dapat keluar dari hutan dalam tempoh 1 hari. Bergantung pada jarak kita sesat. Kalau jauh, makin lama lah. Sebab kita perlu gunakan kompas ni hanya pada waktu pagi saja. Dan jangan gunakan pada waktu tengah hari. Aku ulang sekali lagi. Nanti kita hilang arah. Gunakan kompas matahari ni sambil kita bergerak, tengok matahari. Sama juga macam kita gunakan kompas manual. Gerak, tengok matahari, agak kita dah melencong sikit, tengok balik matahari. Buat balik formula yang aku ajar tadi tu. Timur, barat, apa semua tu. Kemudian tentukan arah. Okey, bila mana kita dah sesat macam ni kan, contoh katalah sesat dalam hutan, dan kita pula tak bawa GPS, tak bawa peta, tak bawa map. Gunakan kompas matahari saja. Nak tak nak, kena sedar diri, kena terima hakikat. Nak tak nak, kita kena juga bermalam dalam hutan. Nasib lah, kalau 4 hari lah, nasib. Ini adalah hakikat dunia hutan. Nampak mudah, tapi bukan mudah. Kalau mudah, kalau senang, bukan sesat namanya. Jom. Okey, ini adalah lumut. Nampak tak lumut? Tumbuh dekat pokok ni. Okey, kalau kita tengok lumut ni ada dekat sekeliling pokok. Lumut ni. Jadi geng, apa dia pelajaran yang kita boleh belajar pada lumut dekat pokok ni hari? Okey, setengah orang bercakap, kalau dalam hutan tak ada kompas, tak ada peta, nak cari mana arah barat, timur laut apa semua, tengok pada lumut. Sebab di mana lumut tumbuh, itu adalah arah barat. Sebab yang tak tumbuh lumut adalah arah timur. Sebab timur terbit pada waktu pagi, matahari. Jadi belah ni kena dulu matahari. Jadi lumut tak tumbuh. Jadi belah sini adalah arah barat sebab ada lumut. Ini apa tadi tu? Jadi sebenarnya benda ni betul, dia tak salah. Tapi tidak boleh berpandu sepenuhnya pada lumut yang ada pada pokok. Kenapa? Tadi pun kita dah tengok dah kan. Okey, ini adalah jenis lumut yang tumbuh
dekat sekeliling pokok. Jadi nanti kalau kita pandukan macam tu, kita jadi macam hilang arah, kita keliru. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Nak tak nak, kita kena tengok juga matahari. Okey, contoh ilmu ni. Tengok matahari pada waktu tengah hari. Contoh katalah, waktu tengah hari, okey, tadi masa waktu pagi, timur arah sana. Kan? Bila dah pukul 12, dia ke sini sikit. Bermakna itu adalah arah timur laut yang hampir ke arah utara. Jadi kita tengok pula pada pokok ni. Belah mana yang ada lumut ni? Okey, ni adalah timur laut yang hampir ke arah utara. Jadi kita berjalan ke arah yang kita cari tu. Kalau kita nak barat laut lah kita ambil. Itu contohnya lah. Dia tak boleh kita padukan 100% pada lumut pada pokok. Sebab contoh katalah, kalau korang masuk hutan, kawasan-kawasan pergunungan, hutan-hutan yang sejuk kan, korang akan jumpa lumut lagi lah bersepah-sepah. Dekat pokok sana, pokok sini. Nanti korang akan jadi memang hilang arah. Jadi itu adalah salah satulah panduan hutan. Bukan boleh 100% kita pandu pada lumut. Tetap juga kena tengok matahari. Sebab tadi aku cakap, matahari adalah kunci utama. Dan Allah pun menyebut matahari dalam Quran. Demi matahari pada waktu pagi. Jom. Sebenarnya banyak pelajaran dalam hutan yang boleh kita belajar. Tapi apakan daya, waktu pun dah semakin suntuk. Dan banyak juga sebenarnya tanda-tanda pandu arah alam dalam hutan ni. Tapi rasanya tak cukup masa ni untuk kongsikan semua sekali dalam video ni. Nantilah selebihnya pelajaran tu aku akan bawa dalam video akan datang. Sekarang jam pun dah pukul 10 lebih, hampir pukul 11. Nampak tak? Itu adalah matahari. Masih lagi berada dekat timur. Tapi dia dah mengambil ke arah sedikit ke arah utara. Sedikit saja. Bukan ke arah utara, ke arah timur laut. Sedikit saja nak ke arah timur laut. Okey, tengok tadi aku masuk arah timur kan. Okey, tadi sebelum tu aku cakap apa? Aku cakap jadikan jalan sebagai ni lock point kita yang utama. Supaya bila mana kita tahu di mana arah jalan. Arah jalan adalah arah selatan. Sebab tadi aku dah cakap kan, jalan adalah arah selatan. Itu matahari. Timur kan? Okey. Jalan okey, ini kereta aku. Arah selatan aku letak. Sana arah barat kan? Arah barat. Okey, tadi aku masuk ke dalam hutan ni arah utara. Jadi bila mana aku masuk ke arah utara, bila mana aku balik, ambil semula ke arah selatan. Kan? Okey, bila mana ke arah selatan, nampak tak? Aku masih lagi boleh jumpa jalan keluar. Walaupun, okey, lillahi ta'ala demi Allah, aku tidak mengharapkan GPS yang ada pada tangan ni. Tak mengharapkan jam ni. Ini adalah jam Amazfit T-Rex 3, bukan T-Rex 3 Pro. Ini adalah ilmu lama aku. Yang mana sebelum ni aku tak mengadaptasikan kompas dan peta. Aku hanya berjalan, main redah je dalam hutan. Tapi kenapa boleh balik? Pasal tengok matahari. Mana matahari ni? Tadi ada matahari. Dia terlindung. Itu dia. Matahari kan. Jadikan jalan sebagai lock point kita. Contoh katalah kita keluar nanti pergi ke belah sana kan. Okey. Kita masuk hutan kan. Itu timur kan. Sini utara. Kita masuk arah utara. Kita merayap, kita akan belok sikit ke kiri ke kanan contoh katalah sebab kita mengelak halangan. Kemudian contoh katalah kita mengelak belah sana, mengelak halangan. Di waktu balik kita pandang juga macam biasa. Tapi sebelum pukul 10 mesti buat. Kalau lepas pada pukul 10, matahari ni dah akan pergi sikit ke arah timur laut. Nak dekat dengan barat dengan utara. Pergi ke arah barat. Susah nanti. Jadi, aku tengok balik matahari. Kan, okey, pandang. Okey, timur laut. Timur. Pandang ke depan. Timur. Belakang aku adalah barat. Timur. Matahari. Timur. Barat. Selatan. Ini pula utara. Jadi bila mana-mana balik, aku pandang balik matahari macam tadi. Kan? Pandang ke depan macam ni. Dah tahu dah. Timur. Tadi masuk arah utara. Lawan bagi utara adalah selatan. Straight tengah-tengah kita ni. Selatan. Jalan terus. Paling tidak kalau kita melencong pun, kita akan cuba jalan. Sebelah sana, ataupun sini, ataupun sebelah sana. Faham tak? Kita takkan sesat. Bila mana kita ada ilmu dalam hutan untuk kita bergerak tanpa kompas dan peta, insya-Allah takkan sesat. Hutan adalah alam yang bernyawa. Bila mana kita mendabik diri, mendongak langit, berjalan penuh angkuh,
Maksud bila mana kita berjalan penuh angkuh tanpa ilmu dan pelajaran serta pengetahuan, kau tunggulah. Engkau akan diajar oleh hutan. Hutan akan peluk engkau dengan penuh kasih sayang. Jadi, mustahil lagi untuk engkau dilepaskan. Kalau engkau dapat lepaskan diri, itu adalah nasib engkau sangat baik. Ini adalah pelajaran tentang hutan. Okey, geng. Sebenarnya ilmu untuk pandu arah alam ni banyak sebenarnya. Bukan sekadar matahari je yang boleh digunakan sebagai pandu arah alam. Dalam hutan ni ada macam-macam yang kita boleh jadikan pandu arah. Tapi memang tak sempatlah untuk aku bercakap semua sekali dalam video ni. Asal perancangan macam tu. Nak ceritakan semua sekali. Tapi bila mana aku buat juga nanti, dia akan jadi panjang lebar. Panjang lebar, mungkin 1 jam lebih kan. Jadi, bila mana dah panjang sangat, dia akan buatkan orang jadi tak fokus lagi untuk mendengar. Tapi tak apalah, untuk pelajaran tu aku akan bawa di sini akan datang. Apa lagi yang kita boleh jadikan dalam hutan ni nanti sebagai pandu arah untuk kita cari jalan keluar. Bermakna dalam tempoh kita mencari jalan keluar dalam hutan untuk jumpa tempat selamat kat luar ni, kita akan tengok, okey, yang ini kita dah ada kat mana. Okey, kalau macam ni, kita dah hampir dengan apa. Itu caranya. Tapi kok mana pun, kunci utama adalah matahari lah. Kan? Tengok matahari. Dia sama juga macam kita pakai kompas manual ataupun GPS. GPS tak adalah, GPS ni dia moden sikit kan. Pakai kompas manual. Bila mana kita pakai kompas manual, kita berjalan, sikit-sikit kita akan tengok kompas, tembak. Tengok kompas, tembak, jalan. Sama juga dengan matahari. Cuma korang jangan gunakan untuk waktu tengah hari lah. Bagi mereka yang baru nak belajar ni, mungkin korang takkan berapa faham sebenarnya. Sebab benda ni kena perlukan praktikal. Dia bukan sekadar teori. Kalau sekadar teori saja tanpa praktikal, dan kalau kau buat praktikal pun sekali saja, lepas tu kau pergi bantai masuk hutan, kau tak cekap lagi. Kau jangan jadi penyakit. Pastikan ilmu ni kau dah cekap, kau dah kuasai, barulah kau terajang hutan betul-betul. Tak buat kompas pun tak ada masalah. Kau boleh keluar punya. Yang penting jangan cekap dulu. Perlu kau latihan. Aku benda ni dah lama dah aku amalkan. Dulu, masa channel Jejak 51, aku jarang main kompas dalam hutan ni. Jalan macam tu je. Jalan je macam tu. Tak hilang pun dalam hutan, boleh keluar. Sampai sekarang ni kan. Cuma sekarang ni aku lebih modernkan diri lah dalam channel Jejak 52 ni. Ada kompas manual, ada jam GPS kan. Kita jangan tolak teknologi. Buat malu je macam orang barbarian, orang kasar yang mana mereka adalah menolak teknologi. Teknologi kena ambil dalam masa sama. Ilmu-ilmu yang macam ni, yang lebih klasik ni kan, kena ada. Tak boleh barak pada teknologi. Okey, betul, memang aku ulang ayat lagi ni. Pasal korang kena beringat sikit. Bila mana ayat ni diulang, orang akan ingat. Main hutan tak boleh barak pada yang manual saja dengan elektronik. Kena pandai ilmu alam. Bila mana pandai ilmu alam, kau takkan sesat. Kena faham lah. Kan, nak main hutan ni, itu caranya. Bila mana kita bersahabat dengan hutan, dengan cara kita hormat mereka. Hormat yang macam mana? Kita ada ilmu dalam diri kita ni. Kita masuk hutan. Bila mana kita ada ilmu, kita takkan sembarangan. Kau percayalah cakap aku, hutan tidak akan senang untuk membunuh kau. Tapi bila mana kau berjalan dalam hutan tanpa ilmu dan pengetahuan, hutan akan seksa kau paling ringan sekalipun. Kalau dia tak bunuh, dia akan seksa kau. Contohnya lah, seksa macam mana? Engkau sesat dalam hutan berpuluh-puluh hari. Itu salah satu contoh lah bagaimana hutan menyeksa orang yang tidak ada ilmu dalam hutan ni. Kita jangan menambil diri dengan hutan. Kita ada ilmu pun, kita kena rendah hati. Pasal apa? Ilmu yang Allah beri pada aku ni, Allah yang ajar aku. Jadi ini hari Alhamdulillah, aku ajarkan pula korang apa yang Allah ajarkan padaku. Dipanggil ilmu pandu arah alam tanpa kompas dan juga peta. Nak cuba boleh amalkan dalam skala radius yang kecil dulu, berlatih. Agak-agak dah biasa, baru main dalam radius ataupun skala besar dalam hutan. Kalau kau tak biasa, tiba-tiba kau terajang hutan yang luas, menangis kau nanti. Betul. Benda ni perlukan latihan. Hutan tebal depan aku ni. Bukan hutan kampung cap ayam. Hutan kampung lain. Hutan kampung boleh relax. Babi pun tak ada. Lagi-lagi dekat kemah mini studio aku tu. Kan? Babi bukan ada sangat pun. Sini hutan tebal. Tengok tadi macam aku dalam hutan. Aku sebut harimau selamba aku je. Tak ada pun dia datang. Okey geng. Kita berjumpa lah di sini akan datang. Nanti aku akan sambung balik video ni insyaAllah. Kongsikan lagi apa dia pengetahuan hutan. Hutan punya knowledge ni besar, luas. Tak nak je korang belajar, itu saja. Aku tak paksa korang belajar, tapi korang mesti ingat. Kita tak tahu bila kita akan terlibat dengan peperangan. Anda kata esok kita terlibat dengan peperangan,
salah satu tempat yang selamat untuk berlindung adalah hutan sahaja. Masa tu mungkin teknologi pun akan musnahkan. Kalau dah perang esok Shopee mana ada dah, internet tak ada. Mana sempat kau nak order kompas kat Shopee? Tak sempat. Kau nak order jam macam ni kat Shopee pun tak sempat dah. Kan dah tak ada masa dah. Jadi bila mana kau ada ilmu macam ni, kau lari dalam hutan untuk selamatkan diri kau. Bawa family kau ni dalam hutan, selamatkan diri. Nanti bila mana dah selamat kan, keluar balik. Tapi nak keluar tu kena ada ilmu lah, baru boleh keluar pada hutan. Inilah ilmu dia, ilmu paduara alam. Kalau tak ada ilmu nak keluar macam mana? Duduklah dalam hutan tu sampai tinggal rangka. Sorry aku sekarang cakap memang tepat to the point, direct to the point. Tak ada dah nak tapis-tapis. Pasal apa kita main hutan ni, kita dah memperjudikan nyawa kita dalam hutan. Kita berlagak pandai dengan hutan, kita pergi bantai masuk hutan. Memang lingkup dalam hutan tu nanti. Jangan cari masalah, jangan cari penyakit dengan hutan kalau tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu pun takut dengan hutan, berhati-hati dengan hutan. Ini yang tak ada ilmu selamba berjalan dengan kangkung dalam hutan. Parang pisau bawa je nak malas sangat. Bukan mahal mana pun. Kalau kau dengar orang sembang, dia kata dia masuk hutan tak payah pakai perang. Itu hutan belakang rumah boleh lah sembang. Hutan tebal gini jangan nak sembang. Tak ada pisau, tak ada parang, jangan nak cari penyakit. Pisau parang ni ibarat kita punya kad kredit. Tak ada benda ni, masalah besar dalam hutan. Kalau sesat macam mana kau nak potong pokok nak buat kemah, macam mana nak cari makanan macam tadi kan. Umbut pokok palas. Bukannya lembut, keras pokok tu. Nak pakai karate, pakai tangan, membohong je. Jadi kita sama-sama belajar tentang ilmu hutan. Bagi mereka yang suka masuk dalam hutan. Jadi kalau korang rasa nak main hutan, jangan mudah touching dengan kata-kata aku. Aku bukan sombong orangnya. Kalau di depan, aku ramah. Tapi, bab-bab macam ni aku kena straight. Kena direct to the point. Pasal aku tak nak jadi macam dulu. Contohlah arwah Izzati meninggal dalam hutan kan. Sesat dalam hutan meninggal. Kau tak terasa hati ke? Tak tersentuh hati ke? Nak benda ni berlaku pada ahli keluarga kau? Tak nak kan? Ambil pengetahuan.